Sekejap harga emas naik, sekejap harga emas turun. Jadi gold saver ni kena study trend harga emas ke? Sebagai gold saver, wajib untuk anda tahu ilmu asas tentang simpanan emas. Di mana nak dapat ilmu ini, tak ada cara lain melainkan dengan membaca. Salah satu buku yang saya sarankan ialah buku tulisan mentor saya sendiri, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, iaitu buku Wang Emas. Bahasanya mudah dan ilmunya cukup untuk penyimpan emas yang baru nak belajar tentang simpanan emas. Untuk trend harga emas, anda tak perlu pun sebenarnya nak kaji turun naik harga. Sebab apa? Sebab kita simpan emas ni untuk simpanan jangka masa panjang, sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Jadi tak relevan pun untuk kita asyik nak tengok turun naik harga emas tersebut. Sebab bukannya kita nak jual dalam masa yang terdekat. Bukan macam trader saham yang cari peluang nak jual dan beli setiap masa. Untuk menjadi penyimpan emas yang berjaya,